Hotbird ni dulu memang terkenal dengan dorang punya chicken tender. Dan sekarang dorang dah buka cawangan baru dekat Shah Alam Seksyen 7. Ena nak kunyah selain chicken tender. Antaranya macam ayam goreng, burger dengan buffalo wing dorang. Ena nak kunyah yang mild dulu, dia punya flavour. Bagi Ena, dia punya ayam besar juga. Mild ni pun Ena dah rasa pedas untuk tahap Ena ni. Tapi sedap, dia punya tepungan dia macam lain daripada lain. Cicah dengan sos garlic mayo dan dengan comeback. Bagi Ena lebih suka yang comeback. Dia sedap, dia macam dia rasa Thousand Island sikit. Sekarang ni Ena nak kunyah yang super hot tau. Harap tak terkejut lah dengan kepedasan dia. Super hot ni kiranya ketiga yang paling pedas lah. First of course Ena nak rasa dia punya kulit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena terus makan, dia terus makan. Dia tak boleh teruskan. Ena memang surrender dengan super hot ni. Sebaiklah ada strawberry milkshake ni. Weh, memang pedas betul. Dia sedap weh. Strawberry milkshake ni dia macam neutral balik pedas tu. And dia punya kepedasan memang melekat kat lidah. Ena tak boleh nak teruskan. Memang pedas sangat. Untuk level Ena memang tak boleh. Kalau korang boleh kunyah yang Ripo tu memang Ena salute dah. Selain ayam goreng, ni ada banyak lagi menu yang best macam yang Ena kunyah ni. Buffalo wings, Burger pun ada, manis-manisan pun ada. So, Wong Shah Alam, apa lagi? Jom cabar lidah korang sekarang. Memang marem weh.